Kita dekat mana ni? Mana Mami? Satu karton ni tau, 6 botol RM5. Harga dia RM61. Memang mahal ke? Ada sertifikat halal tau. Akan hantar seorang kita punya ahli, orang Hatnyai. Hatnyai Central. Central Hatnyai terbalik. Oh, ni adalah first stop kita. Sampai-sampai Hatnyai je. Kita akan pergi shopping dulu kat Makro. Hai. Kena. Okay, hari ni kita punya first day. Kita baru je landed. Kita baru arrive Hatnyai. Hari ni hari Khamis 16 Julai. Okay, tadi kita lalu border Saudio. Bukit Kayu Hitam tu border baru lah. Baru beroperasi 5 hari tau. Kita dah kamera tu macam turun. Tak. So Makro ni dia tempat borong barang-barang. Dia borong lah, boleh buat banyak. Lepas tu orang kata viral tumbler dia. Mesti suka. No. Ada, Pak Anda tak kasih? No. Ada sini. Ada tisnya. Ya, 4K. Apa tu? 4K. 4K dengan Mana tu? Okey dengan knife. Cantiknya gambar kau. nampak race dekat situ. Dia kat wraps. Dekat sini. Mana? Yang ini tumbler. Hijau ya? Puzzle. Ya. Ini sangkut bantal leher lah naik fly. Ya je abah kau ni. Kita nak cari air kelapa botol. Dia berkarton tu. Banyaklah benda-benda menarik kat sini. Penting kita kena check halal. Ya, cek halal dulu, okey? Pertama tak ada halal. Ni ada gami tapi tak halal. Sayang. Soalnya ada pig. Dan durian apa? Mangkau. Besar-besar weh diorang punya. Susu cair kot, tapi kecil je. Sini je. Beli karton kan? Beli karton. Ni dalam plastik. Om niaga. Oh yelah, diorang kan selalu buat air cayan tu, air teh tu. Alamak, okey ke muka aku ni? Tapi ada rambut tak? Tak ada. Boleh lah. Ni coklat Dubai. Coklat Dubai. Ni kek-kek. Ada juga ni coklat kunafa Dubai. Chewy. Tapi kita tak jumpa lagi air coconut. Air coconut. Itulah tu. Kita dah jumpa barang must have, iaitu air kelapa. Dia macam viral juga. Tak tahulah viral ke ataupun kita je yang suka air ni. Dia siap ada nata di koko tau dalam dia. Dia air kelapa. Dah rasa air kelapa dia macam air kelapa betul yang fresh, yang Kita sedap. beli tepi jalan tu. Dengar apa suara aku? Ni ada karton ni. Karton berapa ringgit? Okey, karton RM2.85. RM34 lah. RM34. Checking ke? Checking. Okey, lepas tu kalau beli satu karton RM49. Kena beli 4 karton yang ini baru dapat RM48. Satu ni. RM5 lah satu. RM5 satu karton ni.
RM80 sen. Satu karton ni tau, 6 botol RM5. Dia bukan ada air kelapa je tau. Ini apa? Cincau Ni kelapa Kelapa laut. Nah, kelapa laut pun ada. Lepas tu jenis kelapa macam ni pun boleh. Tu jelly. Literally jelly aku. Brown. Kelapa muda, kelapa No, kelapa laut lah. This one. Kelapa laut ni. Kelapa laut ni. Oh, kelapa laut. Kelapa laut Afrika. Ni cincau. Dah aku nak ni satu. Afiq ambil ni satu. Dua lah. Ha? Aku kan tamak. Asyik. Aku dah lah nak lawan korang. Habis tu aku kena beli berapa? Hilang. Kau letak dalam peti ais kau banyak hilang. Memang sedap gila. Tapi saya kan dah cut sugar. Ada sugar dalam ni yang original. Okey dah. Dua kata. Buat kedai lah. Sama. Bau satu kata ni Iwe kata kedai. Tengok biar dia ambil berapa Iwe? 2 karton. Warehouse lah. Biar dia buat warehouse. Memang kita nak ikut dorang kan atau kita humble? 2 karton. 2 karton juga. Kau memang bagus. Aku masuk ke benda-benda yang kita tak boleh kalah yang aku suka. Letak balik weh, ikut cakap suami. Oh, banyak gila. Hilman ambil 1 karton ni Man, ikut dorang. Mampus. Kita akan buka kabut tu, terniagai ni. Apa? Dia ni Oh, untuk diet okey, ni. betul. Kau pernah dengar tak? L-carnitine ni. Elok untuk diet. Time. So saya tengah diet. Dan. Saya pun diet juga. Berapa kau beli 2? Aku beli 3. Dia jelly. Jelly vitamin C. Betul. Betul. Kat Malaysia pun ada. Tapi kat sini murah sikit. Kita beli. So kalau korang tak nak, bolehlah bagi dekat kawan-kawan. Boleh jadi souvenir. No, gula picit-picit ada. Harga dia RM61. Memang mahal ke? Ke satu karton? Tak. Satu. Ya. Oh, ya, 1 liter. Bapak mahal. Saya nak cari yang selalu kita buat kopi tu, yang kita picit gula. Bedek kau tengok ni buruk ni. Janji budak-budak tak lari lah. Ada orang menjaga. Ni only at Makro and Lotus sahaja Kita boleh try. Tapi tak kot, tak try kot. Ojen Pepsi kan. Ni zero sugar. Wah, ni apa isap pula? Strawberry and cream, dek. Aku nak yang roll tu. Ni bawah tu. Tapi tak ada yang kotak ke? Kita nak cari kacang yang ni tapi yang dia pendek, dia half macam ni. Panjang dia dengan dalam pack. Panjang dengan dalam pack. Haribo yang halal. So Haribo ni ada je yang tak halal. So bolehlah ambil satu. Okay, ambil 1, 2, 3. Aris nak yang mana? Tak ambil kami tu yang panjang. Tapi ni tak halal kot. Wah, semua halal. Kelebang. Tak ada. Mami, saya cakap. Halal. Mana yang Mami Tam beli tu ah? Ibu, please. Anak nak. Besok ni. Tak halal lah. Halal kak ni. Halal dia. Anak syak. Nah, nak tak ni? Halal dia ni. Orang nak syak. Jadi nak syak. Okey, tu kita punya troli tu. Ya. Halal kak. Pusing-pusing dah. Jom dek. Boleh Okey, ke? ibu tak nak lari-lari Please Jangan lari-lari No. Boleh tak? Saya. Ya, betul. Apa yang betul? Ya, orang tak nak lari-lari. Duduk dalam tu, janganlah. Anak kau ambil 2. Ambil yang. Tapi halal tak ni? Honey dew. Watermelon. Aku. Ya. 2 ada 2. Tak halal ni. Tak halal. I kena. Aduh. Ni halal. Yang ni ada halal. Yang kosong ni ada halal.
Sini letak. Yang ni ada. Tak nak, itu biasa. Tak nak. Okey, letak. Watermelon ada halal lah. Ada lah ni. Ha tu. Afi ni nak Boleh. watermelon. Halal ke? Haris ambil tu. Halal Ha ke Riz, halal ke tak Riz? Dah check dah tak? halal. Tengok tak halal ke tak? Kalau terbeli halal tak apa, terbeli tak halal. Halal. Beli dah baca. Ni tengok ni ayam ni. Yang tak ada halal kan? Ni apa ni? Cari halal mana? Cari. Pandai ke cari tu? Tak hayal. Tak halal, tak halal. So maksudnya ini bukan ayam, ini apa? Atia kalau tak halal tu apa? So ini bukan ayam lah maksudnya. Kalau dia tak halal, dia apa? Acik. Syaitan betul. Acik. Ini? Ya. Aris, ni tak halal sayang. Ni letak balik. Kena letak balik. Kau main ambil ni halal. Ni halal lah. Mama Mama Aris dah ke belum? Okay dah, ada banyak dah gaming kau. Pergi. Tomato. Jajan yang ni sedap gila. Ini sedap dan ada ni tengok halal dia kat mana? Dekat belakang. Sama je, 48. This one. Halal tau. Tengok ni. Halal. Rasa dia sangat lain lah. Sebab dia perisa seaweed. Ni RM5. Dekat RM5. RM5 sedap. This one? Sedap. Paling sedap ni aku Tak ni berapa harga? sama, 48. So better beli besar RM5 ataupun kecil banyak-banyak RM5. Kalau kau nak bagilah. Taklah. Baby nak pergi Ilman nak bagi orang ke tak nak? Jajan. So kalau kan tempat ni kan besar kan. Macam mana kita nak tahu mana kita nak cari barang? Sebenarnya kan dekat dia dah letak dah section ni. Ni macam alatan racun, softline sampai hujung sana. Tadi kita cari makanan area sana, jajan, air. Hujung sana pun air. Nampak kat depan ni dia tulis pinggan. Dekat sini section cheese. Wow, macam-macamnya ada. We have a broader scope to add value. Practically, this can only be achieved Apa by dia ada tu? understanding our customers' Smoked cheese. Smoked cheese. dialogue around our shared passion for food. Selalu kita makan cheese apa? Learn of our customers' taste balance Dia ada sertifikat halal tau. competitive and diverse Ni man, pickle ni man. practices and innovations across all our markets, gaining economies of scale and ultimately sustainable growth. Ni, pickle. We can elevate food service from just another dairy producer into a real Timunnya kecil-kecil pickle dia Iman. We aim to become the professional Ni crunchy ni Iman. for dairy. Rata berapa? 60 kan? Dia nak cheese yang ada Tom Jerry ni. Ada berlubang-lubang dah kena makan dengan Jerry ni ha. Tak padan. RM82. Harga 100 jugalah. Tapi sama je. Kat Malaysia pun macam ni harganya. Okay, ni cabaang punya jelly. Sebab diorang punya cincau kan tak macam kita. Kenyal kan. Ya weh, bestnya. Ni boba kena Ya. Jelly kelapa. Macam-macam ada. Situ. Senang jaga. Potong dia. Lalu dia apa? Hey. Ada Fia punya Jamal. Okey suruh Atia pula cakap kat dia gelak kat anak aku jadi YouTuber dia gelak. Dia makan. Hai makan. Dia makan. Tadi Ya. hari Acung keluar ingat. Perempuan tu bagus. Yo, kan Atia. Taklah. Jangan. Cuba ya. Taklah. Acak kata. Okey suruh Atia cakap pula. Hari cakap Atia kita kat mana ni? Atia kita dekat mana ni? Kat mana ni mami? Dah 10 hari dah berlatih. Okey lagi ada. Ni.
Adik kita ada suyi semua. Okey ya. Okey. Let's go. Aisyah. Nah. Lagi ada ya. Ada ais pergi kukuh tapi semua ni kita beli. Tapi ada ais yang banyak tu. Dan tapi ada semua barang tak boleh jaket dah. Tapi ada. Okay, dah. Bye-bye cakap. Bye-bye. See you next time. See you next time. Okay, nak cakap pula. Okay, just smash that like and see you next time. Bye. Ni samyang halal. Semua Maggi-nya halal. Harga dia sama je. Macam kat Malaysia. Sama. RM22. Ni buah-buah kering. Dia agak mahal lah harga dia. Dalam 40 lebih satu ni. Untuk mangosteen ni dalam dia ada 6 40 lebih. Ni mangga kering macam Dato' Alif Syukri jual tu. Comelnya. Ni harga dia. Ni dia punya roti bakar. Kita beli ni, kita beli Ni cerit. Ni masak air. Ni apa? Oh, ni kukus telur. Masak telur ni iron. Ni dapur kecil tu. Ni bawah pun ada air fryer. Air fryer ni buat kopi. Comel. Ini hasil pembelian kita. Sekarang kita nak cuba untuk check in. Kita nak try check in awal. So macam kita tak tahu nak pergi mana kan. Mata pun dah barai lah. Kita nak try. Lepas kita dah check in, nanti kita nak keluar pergi hanya Central. Ini ibu. Bukan kat situ dokumen. Atas tu. Jom. Nampak macam boleh. Sebab dia dah suruh isi-isi. Kau punya apa? VCQ Yayanya ni? BRA. Pasport semua orang. Apa Yaya punya? Take one set connecting room or not? Okay. But connecting room, one room king size, one room two bed. Is okay? Oh, kalau But- connecting. but Bila mesti nak king. Aku 2 bed okey. Boleh. Tak dia boleh rapat kan? Boleh. Hari tu kan aku 2 bed. Okey. Can we straight? Orang kata aku tak rapat. Dah tu kau nak connecting room dengan siapa? Okay. 309 and 310. This one king bed. This one connecting room. King size bed and two bed. Then this one 312 is king size bed. Then now can check in. Wi-Fi in the room, no need password, just auto connect. Paraso pula. Please double check again. Booking ada di sini. Yes. And one more. Yep. Okay, thank you. Check out on the 18th, right? Check out 18. Yes. Okay. Right. Okay, that's all. Thank you. Thank you. Okay, kita sekarang dah dapat check in. So kita nak pergi kat bilik 309 3010 mana 12? Ujung ke? Saya kat sini. Ni kau tu Derek. Awak sebelah lah ni. Okey lah. Dah nak buat ni. Okay. So apa yang ada? Just basic. Boleh lah. Ada bathtub. I'm here. Okay, so ada TV, peti ais. Wow, pemandangan. Kita dapat tengok dia punya tangki. Dengan ni belakang rumah orang. Boleh lah.
apa yang kita expectkan sangat kan? Letak semua barang. Kita nak pergi makan. Lapar guys. Ya Allah, ramainya bawa rombongan hari ni. So kita nak naik apa ni? Aris. Ayam dah juga. Satu. Kalau Aris. Aris, tak apa. Balik makan nanti kita buat. Balik nanti kita buat. Kita nak pergi Hatnya Central. Betul tak? Ayutthaya. Kak, kita makan mana kak? Ha. Kita makan kat bawah tu. Ayam betul. Oh, nak pergi Sebab aku tak bawa pasport. Bayar. Dia nak makan bawah ni je. Aku ambil pasport je. Kenapa kena bawa pasport? Tak payah. Kita beli pun tak ada pasport. Pasport. Pasport dengan pasport kan dia adik-beradik sesebelah. Alah, manalah tahu. Tak ada Kau pasport bawa? Ada? Kita tengah nego harga. Kita akan hantar seorang kita punya ahli, orang Hatnyai. 10 je. Okey ke 20 guys? Ke nak 10? 22 ringgit. 2 ringgit. Apalah sangat. Kita tengah nego lagi ni. Satu kepala 20 baht lah. Satu kepala. Dia kira 20 seorang tapi dia kira 5 ya. Boleh lah maksudnya. RM13 untuk berapa orang kita? 2, 4, 6 orang. Sebab budak kecil dia tak kira. Dia kira orang besar je. Orang besar dia potong seorang. Dia kira kita ada 6 orang dewasa tapi dia kira 5 orang sahaja. So satu kepala 20 baht. 5 orang jadi 100 lah. So seorang tu percuma. Bedal je lah dah nak melantak ni. Naik je lah banyak cerita pula. Pakcik ye alat dicecek ya. Harga tepi lah. Sini ada kipas Aris. Aris dia tu pergi berani ke? Ha? Aku pun takut. Jangan. Sampai. Tadi tu tuk-tuk kita, pakcik tu. Kita dah sampai Central Hatnyai. Dia baru buka je pukul 10. Tadi kita orang datang sini dah. Pukul 9.30 awal lagi. Ni dia kena body check. Polis bantuan dia. Oh, yang beg saja buka. Oh, tu dia pakai beg clear. Yelah macam FSEC lah. Alamak, dah orang tahu kita kerja FSEC. Okay. So, cepat semua sini, belakang sini. This is Hatnyai Central. Central Hatnyai tu balik. Biarkan. Tak apa tu dia. Lagi sekali buat star. So, 1, 2, 3. Masuk-masuk je kita akan nampak oyster. Oyster RM2. Tak apa. Tangan you tak bedung. Habis nanti semua rupanya sepanjang dia rekod semua lantai je. Hilman. So you guys tengoklah. Masuk-masuk je. Dah tak tahu nak makan apa. Jom. Bukan dia nak dia tengok udang tu. Oh, yang ni lain. Aris, yang ni ada kacang Aris. Ada gambar kacang. Tak mula ambil ni. Ni ambil yang tak ada kacang. Cute-nya coklat dia. Budak ni dah terpengaruh dah. Pai mana?
T-Rex. 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 Ya. Dah bapak kau tak kenal T-Rex dah. Kira. Ya. Okay dah, 5 je. Boleh ke kita nak ni? Boleh ke kita nak? Okay dah. Bagi kakak. Sama ya? Aci à? Ba khỏi bắt đây. Chứ ngồi. Terima kasih. Thank you. Tunjuk. Nak makan apa? Ada nak fries. Makanlah. Fries. I makan. Tanduk. Dia pun dumpling. The pink one, call it lovely. Masam. Mana ada masak? Ya, masam gila. Ini fresh. Orange tapi slushy. Nak cakap? Yang Weh, dia tak buka plastik. Dia situ buka sendiri. Cakaplah. Budak ni beli dumpling. Tunjuk ya dumpling. Tunjuk. Aris dengan Atia tunjuk. I got this. Jap. Ibu record. Ibu. Ibu boleh kan anak-anak dapat green dumpling? Okey, boleh. Kalau I dapat Aris. 1, 2. Ada nak. Okay, nak update pasal tempat duduk. Kan? Tu sebab kita pun dah lama, memang saya tak pernah datang lah, ni first time lah. Dia tak ada tempat duduk dah bawah tu. Kena naik level 4. Dia punya food court. Tapi food court ni tak adalah tempat makan yang viral-viral. Lepas tu harga ni macam mahal sikit. Air cincau tu dekat bawah 49. Kat atas 55. So macam kentang ni, lepas tu benda-benda yang sedap semua kat bawah. Tapi kursi meja dekat atas, kat level 4. Macam selalunya kita tengok dekat TikTok, dekat apa semua YouTube, kat bawah tu kan, yang orang kata tempat. Dia dah tak ada tempat makan, tak tahu bila. Dah tak tahu dah sejak bila dia tak ada tempat makan bawah tu. My name is Lovely. Okay. The thing. Dekat sini kan, kalau pedas betul. Kan? Dia punya sos Thai pedas. Apa-apa pun. Tadi beli Vietnam roll pun pedas juga. Sos dia lah Vietnam roll punya sos. Lepas tu macam lok ching tu punya sos Thai pun pedas juga. So kita atas tuk-tuk sekarang, on the way balik hotel. Semua dah barai. Tengok semua muka semua. Semua dah barai. Sebab kita kan daripada malam tadi kan, kita on the way datang sini, tak rehat lagi sepenuhnya. So stay tune, mana malam nanti kita nak pergi. Mandilah kau 5 jam. Hasan naik bazar tengok tu 200.